Halo, Assalamualaikum semua. Okey, Bro Tejah kali ni mai satu orang kata suasana pemandangan yang cantik. Okey, di negeri Perlis ni. Okey. Yang ni orang kata pemandangan ni berlaku setahun sekali bila sampai musim dia. Okey, pemandangan apa? Okey, ini adalah bunga tekoma. Okey. Bunga ni orang kata ala-ala negeri Jepun. Seperti bunga sakura dah lah. Okey, anda boleh tengok. Okey, jom kita teruskan video bro. Datang di orang kata ada dataran ni, dataran 350, dataran Datuk Syekh ni. Okey. So kat sini ada pokok-pokok bunga tekoma. Okey, anda boleh tengok kat sini. Okey, bunga dia memang orang kata banyak, menarik, cantik ya. Okey, ada warna pink, ada warna putih. So anda boleh orang kata kalau nak bergambar boleh mai sini. Okey. Boleh tengok sini. Nampak tu. Okey. So kalau anda nak menggambar memang cantik. Okey. Okey, ramai juga yang sedang bergambar. Okey, anda boleh tengok. Di ujung sana. Okey. So suasana orang kata bunga ni lebih kurang ala-ala di Jepun. Okey, anda boleh mai sini. Okey, tengok bunga yang luar pun memang nampak cantik. Dengan angin orang kata sepoi-sepoi bahasa. Okey, hari ni Bro Man ni sebab nak shoot gambar anak. So kita akan tengok hasil dia lah nanti. Tengok kat sini pun ada penggambaran filem. Angin kuat hari ni. Tapi best lah. Okey, kalau mai belah ni ada pondok. Lepas tu ni bunga dia lah. Bunga tekoma. Okey. Memang cantik. Kat sini ada padang. Okey. Okey, sekarang kita berada di Aman Woodball, dataran Datuk Syekh Ahmad. Okey. Daripada sini yang ada bunga-bunga tu. Okey. Bro ni sikit. Nampak tak? Bunga memang cantik. Itu saja video bro kali ni. Okey. So boleh tengok hasil dia di akhir video ni. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Okey, bye.